Bismillahirrahmanirrahim. Ke mana ni? Ya. Sambung daripada kata muallif kita Syekhu Masyayikhina Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Dan firman-Nya Allah Ta'ala tambah lagi dalil saksi yang menunjukkan bahawa kita selaku hamba ini diperintah oleh Allah suruh kita bertaubat, suruh kita kembali taat patuh kepada Dia sekalipun kita tinggal jalan Dia, walaupun kita membelakangkan Dia, Dia selalu memanggil kita hamba kepada kembali. Dengan firman-Nya Ta'ala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Sambungnya, la'allakum tuflihun. Ayat dalam surah An-Nur, ayat yang ke-31, artinya, wa tubu. Ni kalau mengaji kelimah, panggil fi'il amar. Taba madi, yatubu mudhari', tauban taubatan. Masdar fi'il amal dia tub. Tak sah dia. Patut serif fi'il amal ni tub, tuba, tubu. Siapa tempat nak? Tub, tuba, tubu, tubi, tuba, tubna. Dia ngaji maksud dia ngaji tu serif wala tu dah. Tu guru tempat serif ludah. Tu dia. Katakan nak, cukup. Tuba, tubu, tubi, tuba, tubi, tuba, tubna. Tu dia. Serai dia. Ni tak kenal lah kita dengan di sana kenal kelimah dia. Jadi kelimah fi'il amar mana suatu perkataan menunjuk atas perintah. Bila pergi pula pada kaedah al-amru lil wujub. Bila perintah itu menunjuk atas mesti. Arti kita mesti taubat. Bukan sunat-sunat dah. Sebab tu perintah tubu wa tubu, dan ya ambil lafaz. Dan taubat oleh kamu. Kalau kita nak ambil lurah, dan kembali oleh kamu. Tu pada lurah. Sebab ilah. So lagi ada taba'ala. Itu makna lain. Ini tu ilah. Wa tubu ilallah. Taubat yakni kembali oleh kamu kepada Allah Ta'ala, kepada taat akan Allah. Kembali. Supaya kita panggil bahasa anak kita, dia akan nyeki lari kelik, akhir kita panggil so kelik. Panggil kelik. Tak apa, tak ada nak arah kali. Masalah. Itu dia. Kadang-kadang tak berani nak kelik. Dia panggil kelik ada. Kelik dia musuh kelik. Takut ke dia lah, dia panggil so kelik. Aku salah dengan dia. Ya, kita salah dia tapi dia panggil kelik. Ini pun Allah Ta'ala kita deraka ke dia. Kita salah dengan dia tapi dia panggil kelik. Tubu ilallah. Kelik. Saya kapun. Tubu ilallah wa tubu, dan taubat yakni kembali oleh kamu kepada Allah ni, kepada taatkan Allah ke Allah. Hal keadaan sekalian kamu jami'an semua. Hal keadaan sekalian kamu. Siapa kamu? Ayyuhal mu'minun. Hai sekalian yang beriman. Tengok dia borong. Kita semuanya beriman, jangan putus asa. Ini setengah daripada ayat yang menunjuk atas kita ni suruh bergantung dengan rahmat Allah tu yang kuat. Jangan putus asa. Tu. Lagi orang tak ada beriman lagi. Dia taubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah Tuhan terima. Bagi kita orang mukmin berdosa besar taruh mana tak sama dengan kufur. Cuk terik kufur nikmat kita. Kufur nikmat. Besar jauh kufur nikmat. Tapi iman tak ada tangga. Apa lagi nak dia panggil pula dah tu.
ayyuhal mu'minun. Allah. Nah, dia panggil lagu tu tak menarik lah kita. Kau jumpa ayah tak nak tapi dia panggil hawai betul lah sana kita. Dia orang orang nak marah dia panggil orang lain lah. Anak dia biasa dia panggil hawai dia nak marah panggil apa? Menatan. Tengok tu. Gerung kita. Kita biasa dia atas menatan kita. Wah, dia panggil. Kalau mak, balik lagi. Balik. Kata dia nak marah menatan ni. Dia kata. Tapi dia panggil mari hawai, klik mari hawai Allah kita ni. Ni tengok dia panggil ayyuhal mu'minun. Allah. Hei orang beriman, mana orang percaya aku Tuhanmu. Percaya Muhammad Rasul aku. Itu adalah utusan kepadamu. Tu mana mukmin. Klik mari. Kan menarik lah ayat ni. Itu dia. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Hujung ayat la'allakum tuflihun. Ada lagi hujung dia. Kita sambung. Apa la'allakum tuflihun? Harap kamu. Mudah-mudahan kamu. Ada setengah tafsir. Panggil apa? Ditaklid. Supaya kamu dapat kemenangan. Tengok. Dia panggil klik. Seru dengan panggil orang mukmin. Walaupun salah dengan dia sebab tak salah dia panggil. Orang mukmin semua klik lagi. Semoga-moga kamu itu dapat beruntung. Apa? Ni kata Tuhan ni rahmat yang luas dah. Sebab tu jangan putus asa. Kita nasihat ke sains-sains. Kadang-kadang ada sains jawab, aku dosa banyak ni. Tuhan kira banyak. Tuhan rahmat yang luas nasihat kita. Itulah ayat dari surah An-Nur. Yakni bertaubat oleh sekalian kamu daripada kesalahan yang berlaku ia pada suruhannya, daripada larangannya, harap-harap kamu dapat kemenangan. La'allakum tuflihun. Sudah. Lepas tu mari dalil hadis pula. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Hadis ni rawahu Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Dia riwayat hadis ni an Abdullah bin Mas'ud. Tarikh hadisnya ayat ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mencerita ke orang lain oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan hadis ini juga riwayat oleh Imam Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Kabir dan juga oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab hadis Syu'abil Iman daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Artinya orang yang taubat, orang yang kembali daripada dosa itu, bandingan seperti mereka yang tiada berdosa. Yakni seperti mereka yang tidak ada dosa baginya. Tengok yang banding situ. Supaya tidak ada dosa. Gini ya, seperti ni, kain kita ni, supaya baju kita nak pakai putih bersih kan ni. Cuba pergi kena darah, kena air dan lain-lain lah. Cuma, apalagi najis, mutanaji. Betul, mutanaji kalau lak itu lagi najis. Saya tengok. Tapi dah kita basuh. Tu dia basuh bubur sabun pula. Tu apa-apa haiter kan. Tu putih supaya tak ada kena darah ni mula. Tak dia. Pas kita berasa lagu mana hak suci kan maya pada foto ni. Kadang-kadang rasa lebih saya pada hak dulu. Gitu tak? Nah, jika masuk kita pakai biasa ya. Bagi cemar tengok. Ya Allah, saya. Kata saya. Bagilah bahasa tu Allah, bahasa saya lebih dari dulu. Tak ada. Sampai orang cerai klik baik lebih saya pada dulu dah. Tak. Kalau biasa cerai tak tahu. Tak ada. Masa duduk sekali masa tak lalahana ni. Bawa cerai kita lepas. Tak ada. Malam ni kita lepas. Dulu mu cerai berasa apa lepas.
Berlepas ni tak lepas. Tu dia. Tu ni. Tu mana kata dia banding dengan supaya orang tidak ada dosa. Allah ni nak pergalakkan supaya kita jangan putus rahmat Allah. Jangan putus rahmat Allah. Dosa tara manapun nasbah rahmat Allah lebih luas. Nah, tu dia wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata. Baik. Di sini kita bawa data satu hadis tamah. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Oh, masya-Allah. Ni hadis ni riwayat oleh Ibnu Majah juga, tapi tarik daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan At-Tirmizi riwayat hadis ni. Hadis sebenarnya kullu bani Adam khata'un. Kita tengok sini tak lepas kita sudah puasa tak salah. Ni hadis ni jadi saksi bahawanya tak ada orang yang tak salah. Kecuali orang maksum nabi-nabi. Tu pun Allah buat juga rupa kesalahan. Pada nak jadi contoh pada umat. Rupa kesalahan. Tengok ada yang makan buah kayu. Nah, walau dia makan dengan ijtihad dia. Dengan semata-mata bukan hawa nafsu semata-mata, dengan ijtihad dia. Gara-gara dia dengan ijtihad. Sila ijtihad tak salah. Kita nak semaya, ijtihad kata ikbelaknya, kira-kira zat hati kita kok ni. Semaya. Sudah semaya, ternyata sila. Semaya kita tak ada salah. Boleh pahala. Ingat semaya semula, kerana nyata kata sila. Ya, tapi pahala kita boleh. Kerana kita semaya dengan ikhlas, semaya dengan zan, dengan ijtihad. Bukan dengan agak-agak gamak-gamak dah. Ini sila juga. Apalagi orang rasul. Nah, orang jadi nabi tu jaga. Patut panggil rupa. Rupa. Nah, berlaku kesalahan, beri pula dah cara minta ampun dengan Tuhan. Tuhan apa? Nak ajar pada kita umat. Seolah-olah kata kamu bukan maksum. Nak kita dakwah tak salah. Jauh. Nabi-nabi ku tu orang maksum pun ada juga rupa-rupa. Sebagai nak jadi contoh. Nah, itu dia. Baik. Apa arti itu hadis ni? Bermula semua anak-anak cucu Adam alaihissalam itu yang banyak bersalah. Itulah dia. Kullu bani Adam khata'un. Orang mengaji kelima, dia panggil sirah mubalaghah. Kalau istilah wasah biasa, khati'un, yang salah. Khati'un tu yang salah. Yang bersalah. Tapi bila khata'un, yang sangat salah. Yang banyak bersalah. Ada. Yang adalah dia kata, setiap anak Adam ni, dia banyak bersalah. Kalau kita nak kata, aku tak ada salah. Jangan dakwa gitu, salah dah. Lepas tu, hujung lagi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Dalam orang banyak salah tu. Sebaik-baik bagi segala orang yang banyak salah itu ialah orang yang banyak taubat. Ni kelebihan. Ni mana kata juga jangan berputus asa apalagi kita telah salah dulu-dulu. Jangan putus asa. Kutik cari ingat supaya kita tu nak sapu. Kalau tak cari mana lagi cuma mana. Sini so. Mana lagi? Ibarat itu. Dalam ada ni kata setiap anak cucu Adam ia banyak salah. Tapi sebaik-baik wa khairul khata'in, sebaik-baik bagi segala orang yang banyak salah itu at-tawwabun. Siap balarah dia tu ialah orang-orang yang banyak bertaubat dan yang menyesal daripada segala kesalahan itu. Kan dia kata lebih seseorang ni terkadang orang ni terharu lebih melalui kok bajikan dari awal. Ada orang ni terharu lebih dia melalui kok kesalahan. Kerja salah, menyesal dia pun naik. Kan? Itulah bab taubat lagu tu. Sudah
Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu, tubu ila Allah, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin." Tu baris nak supaya tu tak? Jadi supaya ngak baca. Ya ayyuhan nasu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Imam Muslim. Rawahu Muslim an Ibn Umar, riwayat daripada Abdullah anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu, hai yang mana-mana manusia, tubu, taubat oleh kamu, artinya kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala, yakni kepada taat akan Allah. Sebab apa? Fa inni, maka, yakni kerana. Pengaji kata maka ta'liliyah. Kalau Arab dia panggil fa fi quwwati ta'lil. Nampak dia kata li anni. Maka yakni kerana bahawa aku taubat kepadanya, kepada Allah Ta'ala pada satu hari 100 kali. Kau tengok tu dia. Sedangkan dia maksum. Dia pula Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Saya kata pengulu segala rasul. Semua segala rasul di bawah pimpinan dia. Dan dia ni Sayyidu, apa dia ni? Nas. Semua tu manusia di bawah pimpinan dia semua. Tapi dia bertaubat sampai 100 kali. Sehingga tertaubat kerana apa tu? Ulama bicara pula taubat ya banyak kerana. Kita orang awal ni taubat kerana salah. Ada orang Nabi-Nabi ni, taubat dia kerana membesar, mengagungkan Allah. Nah, taubat dia ni kerana syukur nikmat. Taubat tahari ke dia lebih. Nah, bila tahari ke dia lebih saat ni, nak syukur. Nak syukur dengan apa? Syukur dengan istighfar, syukur dengan taubat. Oh, lagu tu. Sahabat Tuhan lagi nama dia apa? Tawwab, nama Tuhan. Innahu kana tawwaba. Habis dia nak kena taubat tu. Kerana Tuhan tu tawwab. Tuhan sangat menerima taubat. Balik dia ni sangat menerima taubat. Banyak menerima taubat. Kalau kata tak ada taubat, tak ada arti banyak terima taubat. Tu aku taubat 100 kali sehari. Tengok tu tunjukkan dia. Sebab kita jangan dakwa kata kita tak salah. Bukan kalau lagi salah kata gitu. Aku tak ada salah. Astagfirullahaladzim. Takut. Tu orang makan batin lagu tu lah. Balik batin dalam ni. Sini tak ada sebut sirah sini. Yang mid di lain pula. Kalau masalah apa dia? Wa atubu ilaih. Wa inni atubu ilaih. Kalau mai pada astagfirullah wa atubu ilaih. Setengah padanya. Siapa ingat istighfar? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada riwayat. Aku minta apa ke Allah dan aku bertaubat kepadanya. Tu. Supaya kita ada sirah ada istighfar lepas maya. Astagfirullah tu istighfar. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Setengah padanya. Bagi-bagilah lapar dia tu. Pada pendek astagfirullah wa atubu ilaih. Dan setengah kita doa juga. Rabbana taqabbal minna. Doa Rabbana taqabbal minna wa tub alaina. Jalan juga tu. Ya Allah, terimalah atas kami. Terimalah taubat kami. Bagi-bagilah tu. Jadi dia nak menyatakan kata dia sendiri tu sampai beratus kali sehari. Allah. Patut ulama bicara panjang lah tu. Nampaknya kena singgah situ dulu. Ada satu hadis lagi nak kita mari tambah tapi tak ada dah. Kita nanti semula lah. Satu lagi tu dia kata hati dia ni jadi menung macam sepojok ni kan ni panas cerak molek ni nak. Apa kata nak gelak hujan gelap. Adalah dia kata
innahu la yughanu ala qalbi. Satu kali menung, jadi menung atas hatiku. Jadi gelap atas hatiku. Tapi gelap apa? Kita ni gelap kerana dosa. Gelak dia bukan kerana dosa. Gelak kerana dia mikir hak umat. Kerana mengutamakan umat tu soalnya apa kita dia mikir hak anak cucu. Saya kata kan, kita orang tua tak ada apa dah anak cucu gitu gini kita duk mikir anak cucu kadang ada sehari tak ada kerja lain duk fikir tu. Tu dia. Jadi gelap perut kat kita. Tak haulah kawan anak cucu duk jadi Allah serabut gitu. Dia lah tak salah apa. Duk tolong bosan kat anak cucu. Ani pun kata kalau dia duk mikir hak umat soalnya jadi gelak dia. Lalu tu dia bertaubat. Walah ni maksa hari duk mikir hak umat. Nanti kita kira-kira cara semua. Wallahu a'lam subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.